mana yang lebih untung untuk kita simpan, sama ada Dina ataupun gold bar? Jadi ini antara soalan yang ramai orang bertanya dan masa keliru. Sebenarnya tuan-puan, gold bar dan Dina ni sebenarnya adalah emas yang sama, ketulinan yang sama, potensi keuntungannya pun sama, serta harga per gram pun sama, spread pun sama. Pendek kata, dua-dua pun untung. Jadi yang membezakan gold bar dan Dina hanyalah pada bentuk. Dina ni tuan-puan boleh nampak bulat. Gold bar ni tuan-puan boleh nampak bentuknya segi empat tepat. Dan yang kedua pada berat. Jadi gold bar biasanya datang dalam berat 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram dan ke atas. Manakala Dina pula sama dengan 4.25 gram. So kalau 5 Dina, darab 5. Inilah jawapan kepada soalan yang ditanya. Jadi kalau nak pilih yang mana, semuanya bergantung kepada tuan-puan sendiri. Tuan-puan minat bulat ataupun petak. Tapi kalau bagi saya, tuan-puan miliki kedua-duanya sekali, lebih bagus. Semoga bermanfaat. Share video ni. Dan siapa yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang sign up di bawah untuk saya bantu mulakan simpanan emas anda.